Assalamualaikum semua. Kita kumpulan 12. Hari ini kita akan mengenalkan seni muzik tradisional masyarakat Melayu. Inilah ahli kumpulan kita. Di Malaysia, seni muzik tradisional adalah seni ketinggalan zaman antara pelbagai etnik. Seni tersebut adalah warisan genetik bangsa yang mempunyai keunikan tersendiri. Pada zaman dahulu, muzik hanya dimain oleh golongan bangsawan atau untuk hiburan kerajaan. Walaupun ada juga muzik dimainkan untuk rakyat, tetapi seni muzik kuno mempunyai hierarki tersendiri. Kini, masyarakat dapat menikmati muzik dan seni tersebut secara bebas. Alat muzik merupakan simbol estetika sosial kita. Alat muzik tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai alat penyebaran makna. Sesetengah alat muzik juga mempunyai unsur manis yang digunakan dalam ucapan tertentu dan boleh menaikkan semangat. Tradisi muzik Melayu merupakan suatu warisan yang penting kepada negara kita. Dengan projek ini, kita dapat mengaji sejarah dan latar belakang alat-alat muzik tradisional Melayu. Selain itu, tradisional Melayu muzik juga dilahirkan dengan berbagai jenis alat muzik yang istimewa. Untuk mengenali pasti jenis alat-alat muzik tradisional Melayu, banyak jenis alat akan dikenalikan dalam video ini. Seterusnya, banyak khas teknik dan cara akan digunakan dalam persembahan tradisional muzik Melayu. Kita berpeluang mengetahui fungsi dan peranan serta cara untuk bermain alat-alat muzik tradisional juga dalam video ini. Instrumen pertama yang diperkenalkan ialah gambus. Gambus berasal dari Timur Tengah yang telah menjadi alat muzik yang dimain dalam berbagai gaya muzik tradisional Melayu. Dari segi sejarah, alat muzik ini dibawa ke Malaysia oleh pedagang dari Parsi dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Gambus dibuat secara unik dari campuran berbagai kayu. Alat ini direkat dengan indah dan diukir dengan teliti. Gambus mengeluarkan bunyi seperti kecapi dan dari tali dan adalah instrumen utama dalam persembahan khazan. Kompang adalah alat muzik yang berbentuk seperti rebana tanpa kepingan besi di sekelilingnya. Terdapat juga kompang yang pelat besi di sekelilingnya yang menghasilkan suara yang lebih menggembirakan. Alat muzik tersebut adalah salah satu alat muzik yang paling popular di Malaysia. Kompang dimainkan secara tradisional menggunakan tangan dan jari. Kompang digunakan dalam pelbagai upacara seperti perayaan dan perarakan hari kebangsaan. Kini, kompang digunakan untuk menyambut majlis yang penting. Canang adalah sejenis alat muzik dari keluarga gong kecil. Canang digunakan sebagai penanda masa dalam ensemble rentak tradisional yang terdapat di Kelantan. Dalam persembahan yang berkaitan dengan drama tradisional yang muncul sejarah perpasangan, iaitu lagu ibu dan anak. Terdapat dua buah canang yang biasa digunakan, iaitu besi dan gangsa. Serunai. Serunai adalah alat bersiul. Terdapat berbagai bentuk serunai, tetapi serunai yang paling terkenal di Malaysia ialah serunai dari Kedah dan Kelantan. Alat muzik tersebut ialah alat yang dibuat daripada berbagai kayu yang mudah berlubang, seperti pohon lada. Serunai mempunyai 8 lubang di bahagian atas dan 1 lubang di bahagian bawah dan dimainkan dengan muzik drum berbit, silat drum dan wayang kulit. Asal mula serunai atau pupus serunai dijangkakan dari nama Sherinai. Alat muzik tersebut berasal dari lembah Kashmir di telahan India Utara. Alat muzik Sherinai diduga merupakan perkembangan dari alat muzik bunggi yang digunakan dalam muzik para pemikat bola tradisional India. Setelah dikenal luas di tanah tinggi Minangkabau, serunai menjadi populer sebagai alat muzik tiup tradisional Minang. Alat muzik ini dikenali merata di Sumatera Barat, terutama di bahagian dataran tinggi seperti daerah Agam, Tanah Datar, di Pulau Kuta dan juga sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat. Alat muzik ini sejak lama telah dipopulerkan ke seluruh Malaysia oleh para imigran dari Minang dan juga dikenali sebagai alat muzik tradisional di Malaysia dan masyarakat Banjar di Kalimantan dengan nama yang sama. Pupus serunai biasanya dimain dalam acara-acara adat yang ramai, seperti upacara perkawinan dan penghulu.
Alat muzik ini juga dimain secara bebas, baik individu pasar, menarik padi, atau ketika bekerja di dalam. Muzik serunai juga populer untuk mengiring persembahan silat Minang. Dalam sebuah penampilan, serunai boleh dimain secara solo dan penggabungan dengan alat muzik tradisional yang lain, seperti tenampong dan gendang yang menghasilkan perpaduan bunyi dan irama tradisional khas Minang. Lomba adalah salah satu warisan seni Melayu yang telah wujud hingga kini. Di tanah Melayu, lomba adalah muzik yang berfungsi sebagai istana seni persembahan Melayu diraja di Istana Muzik. Perak, Kedah dan Terengganu masih mengungkapkan negeri lomba muzik Melayu pada masa kini. Biasanya pemain lomba akan diwarisi dari generasi ke generasi. Seni muzik lomba ini dibawa oleh pedagang atau penyebar agama Islam adalah karena faktor berikut. Pada zaman dahulu, terdapat pedagang Arab yang datang ke lomba ini dan turut meninggalkan pengaruh kebudayaan mereka. Orang yang datang ada yang berketurunan raja. Apabila mereka singgah berdagang di India, mereka telah bawa sejenis alat bunyian balik ke tanah Melayu yang disebut sebagai naga di India. Waktu lomba dimainkan adalah pada waktu solat seperti maghrib, isya, subuh serta hari Jumaat. Setiap petang lomba dibalas hingga waktu maghrib. Tujuannya adalah pada waktu hendak bermainnya iaitu seperti berikut. Pasal pertama, penghulu mendiam kafir. Pasal kedua, dua orang memukul nakara. Pasal ketiga, pemukul keadaan obat. Pasal keempat, peniup serunai dan bangsi. Pasal kelima, pemukul kopat dan cerokat. Rebana merupakan sejenis alat muzik tradisional Melayu yang dipalu pada zaman kuno. Dilaporkan bahawa pertama kali alat muzik rebana dimainkan adalah pada sambutan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kulit rebana biasanya dibuat daripada kulit kambing, lembu, kerbau atau unta. Asal-usul produksi rebana adalah dari Indonesia. Pada masa kini, rebana masih digunakan khususnya untuk mengiringi acara khitanan, pernikahan, kesyukuran, persembahan, tarian, dan peringatan-peringatan Islam. Ia digunakan sebagai media hiburan yang berfungsi untuk mempersembahkan norma budaya dan agama terhadap masyarakat melalui syair-syair yang dikumandangkan. Rentak yang dihasilkan oleh rebana digunakan untuk persembahan zapin, masri, inang, joget, dan canggung. Suara yang dihasilkan oleh rebana juga mempunyai makna tertentu seperti serangan musuh, pengumuman kerajaan, pengumuman dewan, dan kematian. Angklung merupakan alat muzik yang digolongkan sebagai idiofon. Dipercayai bahawa angklung pertama dibuat di Banyumas, Indonesia berabad-abad yang lalu. 2 hingga 3 tiang buluh yang disesuaikan dengan tempat duduk rumah tertentu disebut ancak dan digunakan untuk membuat angklung. Terdapat pelbagai jenis angklung, iaitu angklung kanekes yang berasal dari baju yang ditampilkan hanya pada saat upacara menanam padi. Selain itu, terdapat juga angklung riok yang digunakan untuk mengiringi tarian riok Ponorogo di Jawa Timur. Angklung riok memiliki ciri khas dari aspek bentuk, iaitu ia memiliki 2 nada dan suaranya yang lebih keras berbanding angklung yang lain. Angklung ini biasanya digunakan sebagai hiasan. Angklung dodok lodor pula digunakan hanya pada saat ritual tradisi berjalan. Seterusnya, terdapat juga jenis angklung badeng yang digunakan sebagai alat muzik pengiring dalam ritual penanaman padi. Seiring dengan masuknya penyebaran Islam pada masa lampau, angklung badeng digunakan sebagai alat pengiring dakwah. Geduk adalah sejenis alat muzik yang diklasifikasikan sebagai mesin bunyi membran yang merupakan tong berbentuk 2 sisi. Tubuhnya dibuat daripada kayu keras seperti kayu nangka dan kedua-dua sisinya dibuat daripada tulang lembu yang dipasang dengan kayu berkuil. Sepasang geduk dengan saiz yang berbeza digunakan dalam persembahan wayang kulit dan menora di Kelantan. Yang lebih besar dipanggil geduk ibu dan yang lain disebut geduk anak. Budaya Melayu terkenal dengan pelbagai irama dan lagu-lagu yang sangat menoda nostalgia. Dari segi susunan lirik, gaya nyanyian,
nyanyian bersama alat muzik dan juga kaedah penyampaian mereka yang bervariasi, lagu-lagu rakyat ini mungkin mengalami sedikit asimilasi. Ini disebabkan oleh perkembangan lagu-lagu rakyat masyarakat Melayu yang sudah biasa di seberang lautan dan bangsa yang mempunyai banyak budaya, bangsa dan keluarga. Negara-negara mempunyai ciri dan keistimewaan muzik tradisionalnya sendiri. Alat muzik tradisional yang berbeza pernah dimainkan di negara kita hanya oleh berbagai golongan elit bangsawan. Tetapi dengan berlalunya masa, orang tidak ketinggalan untuk menikmati muzik tradisional. Terdapat juga muzik tradisional yang diturunkan pada setiap generasi, seperti lagu alat muzik nobat yang dinyanyikan dari generasi ke generasi oleh anggota kumpulan nobat ataupun dijuluki orang nobat. Kesimpulannya, melalui projek ini, kami berpeluang untuk mengetahui keistimewaan dan kepentingan muzik tradisional Melayu. Selain itu, banyak budaya Melayu telah ditunjukkan dengan menggunakan muzik. Seterusnya, kami juga dapat belajar tentang cara untuk bekerja sebagai sebuah kumpulan. Akhirnya, perpaduan merupakan sesuatu semangat yang terpenting dalam projek ini.